kita kena bagi kuasa kepada rakyat untuk mempersoal dan untuk review. Setelah mendengar penjelasan dan juga recap daripada Menteri Hal Ehwal Agama iaitu Encik Zulkifli Hassan berkenaan dengan RCI report tabung haji. Okey, ada beberapa benda yang aku rasa keep bugging me daripada awal sampailah sekarang. Okey, sebab apa? Sebab kali pertama benda ni di uncover maksudnya daripada BNM sendiri. Okey, bukan nak cakap BNM uncover berlakunya ketirisan yang besar ke berlakunya korupsi, tak ada. Tetapi tabung haji ditegur oleh pihak BNM sebab apa? Sebab BNM detect yang tabung haji ni sedang melakukan amalan yang tak sesuai dalam sebuah syarikat korporat, di mana apabila syarikat korporat memberi deklarasi dividen yang tinggi kepada pendeposit kepada pelabur-pelabur, tetapi duit-duit dividen yang dibayar kepada pendeposit ni, kepada pelabur-pelabur ni datangnya daripada duit simpanan institusi itu sendiri, bukan daripada keuntungan yang dijana, maka perkara ini sekiranya dibiarkan untuk jangka masa yang lebih akan memberi kesan kepada institusi tersebut. Sebab apa? Sebab aset semasa akan berkurang dan juga kita punya liability akan meninggi. Sebab apa? Kita tak jana keuntungan untuk maintain both of the things. Okay, so benda ni telah di-highlight semenjak tahun 2014 lagi Mat, dan 2018 memang dah ada commission inquiry yang menyatakan bahawasanya berlakunya amalan-amalan songsang ini dan perkara ini perlu diubah. Siap ada lagi accountant bebas yang diupah untuk cek sama ada amalan-amalan ni betul atau tidak. Dan apabila accountant ni membuat risikan, memang dapat tahu memang ada amalan-amalan songsang ni, malah ada deklarasi keuntungan yang telah dibuat secara tidak betul, di mana apabila disemak semula ada kerugian sebenarnya. Okay, so pada tahun 2018, even though kerajaan masa tu dah ada informasi, masih lagi rakyat tak diberitahu secara penuh tentang apa yang berlaku. 8 tahun kemudian barulah kita sebagai rakyat dapat dengar penuh apa laporan daripada RCI ni. Okay, so bagi aku the biggest stake daripada the whole charades daripada this whole shenanigans, the only thing that matters sebenarnya adalah negara kita saja. Okay, it doesn't matter apa yang kita patutnya kita tahu Mat. Sebagai rakyat sebenarnya bila kita tengok cerita ni Mat, kita sebenarnya in the dark daripada awal lagi. Kita ibarat second class citizen dalam negara kita sendiri. Sebab apa? Sebab segala keputusan, segala apa yang mereka nak buat, mereka buat di peringkat yang tertinggi tanpa melibatkan kita rakyat picisan ni. Okay, so sebagai rakyat lah, pesanan aku, tak kisahlah korang nak pilih siapa sebagai korang punya members of parliament, tetapi aku minta korang bacalah update berkenaan dengan Freedom of Information Act, di mana undang-undang ini, bil ni telah dibentangkan oleh Datuk Seri Azalina Osman yang menyatakan bahawasanya kerajaan perlu beri ruang kepada rakyat untuk mendapatkan akses kepada dokumen-dokumen kerajaan, seperti contohnya macam laporan daripada RCI. Okay, cuma yang menjadi batu penghalang di dalam Freedom of Information Act dan Bersih Malaysia ni adalah apa-apa dokumen yang dilabelkan sebagai Official Secret Act, okay, merupakan dokumen yang tak boleh dikeluarkan kepada orang awam di bawah Freedom of Information Act. So sekiranya kau nak negara kita aman, makmur, kau nak negara kita progress, kita kena bagi kuasa kepada rakyat untuk mempersoal dan untuk review segala keputusan yang kerajaan buat dekat mahkamah. Kita kena sokong supaya Freedom of Information Act ini membenarkan rakyat akses dokumen-dokumen daripada kerajaan tentang keputusan-keputusan yang kerajaan dia buat, tak kisahlah daripada jabatan ataupun daripada JLC. Okay, so aku haraplah sekiranya korang nak pilih ketua atau members parlimen korang ke adun korang, kau carilah orang-orang yang percaya bahawasanya Freedom of Information Act ni penting dan rakyat patut ada hak untuk mengawal informasi apa yang mereka patut tahu. Right? Setuju ke tak setuju?